Wah, ketawa besar ya Anda. Untung berniaga. Tidak, Anda baru sebut nama Ananda. Ah, itu tandanya panjang umur. Ananda belum lagi boleh mati. Silakan ya Anda. Ananda ada sedikit urusan dengan di luar. Apa ini di sana? Pak pekerja semua, mari sini. Kamu selalu pulang kerja pukul berapa? Pukul 8, Tuan. 8 malam? Tuan. Aku dapat perintah daripada Tuan Sadik. Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang. Boleh pulang, Tuan. Tapi lagi satu. Jika kamu suka lampu kah, meja kah, kursi kah, apa saja kamu suka, kamu boleh bawa balik. Boleh ambil, Tuan. Boleh. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuan Sadik Segaraga hendak memberi zakat. Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini, sila ambil. Apa yang rendah tu? Tuan, mari kita tengok. Alamak, telur Allah, habis, telur. Hei, apa kau nak curi? Tuan, tak nak telur. Abdul Wahab, apa yang kau fikir ni? Anda beri zakat ya Anda? Kalau nak beri zakat, harta kau ni harta aku. Anda marah ya? Nak ambil. Dia licin, ambil. Aku bankrupt. Ya Allah. Allah, Tuan Peri sihat. Lihat tangan saya ketawa. Kenapa? Demam? Bukan. Menahan marah. Ini semua perbuatan Abdul Wahab. Ayah Anda panggil anak Anda? Kenapa ayah Anda menggeltar? Marah? Tidak. Dia sejuk. Nanti anak Anda panggil doktor. Doktor, masuk sini. Lekas.